Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dijanjikan, malam keputusan PRN kita akan live PRN Sabah. Beberapa malam lepas kita dah buat live ada pesan-pesan Sabah. Malam ni kita sambung pasal Sabah. Uh, so far keputusan saya ambil daripada Malaysia Kini punya live. Keputusan terkini JRS mendahului dengan 23 kerusi. Warisan 13, BN 9, Harapan 2, UPKO 1, Star SCPP 1 dan Bebas katanya menang 3 kerusi. PN masih kosong, KDM masih kosong. Terbaru DAP kalah di 8 kerusi yang mereka bertanding. Kalah semua. Mereka bertanding 8, kalah 8. Sebelum ni DAP ada 6 kerusi. Kali ini bertanding 8, 6 yang mereka incumbent, 6 yang mereka wakil adun semua ni pun kalah terbalik. Setiausaha Agung DAP dah keluarkan kenyataan dia terima dia terima kenyataan bahawa DAP kalah lah. Ini Anthony Loke dah keluarkan kenyataan media DAP Sabah gagal mempertahankan sebarang kerusi yang disandang sebelum ini. Mereka menyandang 6 kerusi sebelum ini DAP. Kali ini bertanding 8, kalah semua 8-8. Setahu saya kebanyakan kerusi mereka kalah dengan Warisan. Saya tak pasti ada kalah dengan parti lain ke tak, tapi saya rasa kebanyakan kerusi mereka kalah dengan Warisan. DAP Sabah ada 2 parlimen dekat DAP, iaitu KK dengan Sandakan. Ada salah seorang timbalan menteri komoditi yang juga ahli parlimen KK juga kalah. Memang tak adalah, habis telur kosong. So far okay, DAP dah itu yang menariknya adalah DAP wipe out lah. DAP tak pernah besar di Sabah. Biasanya dalam 6, 7, 8. Tapi kalau saya tanya, kalau orang tanya apa punca DAP kalah ni, ada yang cakap sebab yang isu Albert Tay, ada yang cakap kerana penolakan parti Malaya kan, parti di peringkat persekutuan. Tapi bagi saya tak rasa Albert Tay ataupun DAP parti persekutuan memainkan peranan untuk mereka kalah, tetapi lebih kepada warisan sebagai alternatif. Sebab malam-malam sebelum ni saya ada baca komen kata bahawa pengundi Cina akan pergi kepada warisan. Dan apa yang mereka cakap tu betul. Saya maknanya wave warisan tu di kalangan pengundi Cina adalah ke arah warisan. Dan ini sebenarnya kalau kita tengok pun ada beberapa bekas pemimpin DAP adalah dah masuk warisan. Jun Suong contohnya. Jun Suong dulu DAP, sekarang warisan. Ada beberapa lagi lah pemimpin lain DAP yang masuk warisan. So DAP memang habis kena tiaw. Kali ini memang kosong. Tak ada dah wakil dalam DUN. Sebelum ni DAP ada 6 kerusi incumbent. Kali ini habis kena habis lah, kena tiaw, kena kitai lah macam bahasa kita kan, kena kitai, habis doang, tinggal DAP kosong. Saya buka balik kenyataan Setiausaha Agung DAP, apa yang dia kata, menerima kekalahan DAP. Anthony Loke, Setiausaha Agung baru umum. Ya betul, saya tengok dah sejam dah dia punya statement ni, dah nak masuk sejam dah. Mereka dah akui kalah. Tadi pukul 6.30 pun dah mereka ketinggalan dalam semua kerusi. Tapi boleh tak siapa-siapa sahkan mereka kalah dengan semua warisan? Wan Chai, no Anwar, no DAP. Nampaknya Sabah mengambil pendirian tersebut. No Anwar, no DAP. Harapan kalau ikutkan baru menang 2 kerusi. Harapan pun tak bertanding banyak. Tapi BN saya dah, kalau ikut BN, kami ada kawan-kawan BN dalam Malaysia Kini menang 9. Kami punya kawan-kawan cakap BN dah menang lebih kurang 12 rasanya. DAP kalah pada warisan semua kan, kalau tak silap saya. So rasanya kerusi-kerusi mereka ni, kerusi bandar, kerusi-kerusi Cina, ada banyak Cina, dia kalah kan. Tahniah PN menang, Ronald Kiandi pun kalah dengan JRS, James Sugut. Tunggulah kena ni, tunggu Haji Hadi cakap dah cukup jumlah, lebih daripada cukup. Tu sekejap lagi bolehlah pergi Istana Seri Kinabalu angkat sumpah. Tapi saya nak tanya ni, kerusi yang agak menjadi perbualan ramai, apa ni? Kau ni gelak kali, aku cakap betul-betul ni, aku serius. Dah cukup jumlah
lebih daripada cukup. Tunggu dijemput saja. Kau tunggulah Istana Budaya jemput orang pergi akad sumpah. Apa ni, Karam Budaya, siapa ada update? Saya tengok so far tak ada lagi, tapi calon PAS Perikatan Nasional mendahului di di Karam Bunai. Kalau PAS menang, majoriti mudah 37. Ya Muhammad, ya Istana Budaya masih tutup. Hari Isnin buka, dia akan jemput insya-Allah. Ronald Kiandi jadi lone taker. Ronald Kiandi kalah. Tadi James Sugut punya majoriti dah. James Sugut JRS mendahului banyak dah. Okey. Mendahului banyak dah. Siapa-siapa yang ada berita pasal Karam Bunai ni boleh boleh tolong update lah. Saya tengok dalam social media pun belum ada apa-apa, tapi dikatakan Datuk Dr. Ali Akbar adun lantikan calon Perikatan Nasional PAS mendahului. Dah menang. Okey, dah menang. Tapi dah rasmi ke? Belum rasmi. Boleh lah, belum kata menang. Kalau menang adalah saya rasa satu orang kata perubahan nasib macam mana DAP bertanding 8-8 kalah, sebelumnya DAP ada 6. PAS yang tak ada apa-apa, Dr. Ali Akbar adalah adu lantikan, bukan ada kawasan. Dan kalau PAS menang dan PN menang, saya rasa itu satu kemenangan yang besar buat PAS. Dan perkara ini akan dikompang sehingga 2050. PAS menang kerusi Karam Bunai. Saya ingat cucu cicit kita pun akan dia akan cerita berketurunan lah PAS menang. Sebab itu satu ni ini bukan kelakar bro, jangan gelak. Kita serius. Okey. Okey. So 2090 boleh. Tak apalah, ini demokrasi. Sebab kita cakap dia pun tolak bahawa Dr. Ali Akbar. Saya serius Tok muka saya serius. Dr. Ali Akbar cakap orang Sabah tidak boleh dibeli oleh Gadinya. Itu Dr. Ali Akbar cakap, maknanya dia pun tak bersetuju dengan PN. Tapi betul ke dia ni calon PN? Kan? Parti Gadinya cakap mereka tolak Gadinya kan? Mereka tolak bahawa mengatakan Sabah ini adalah senang dibeli Gadinya. Itu ada Dr. Ali Akbar yang cakap. Tapi calon-calon PN yang lain ada cakap apa-apa? Ronald Kiandi ada keluarkan kenyataan. Korang yang tak gelak, aku tak gelak bro, aku serius. InsyaAllah Dr. Ali Akbar menang, mereka akan adakan tahlil kenduri kesyukuran sampai 2050 tiap-tiap malam Jumaat. Okey, Dr. Ali tak cakap pun begitu. Dr. Ali cakap orang Sabah, dia menolak apa yang adun Kedah, Esko Kedah tu cakap. Betul lah apa dia cakap. Maksudnya dia cakap orang yang Semenanjung ataupun Parti Bersatu tu, Esko tu cakap Sabah ni kempen bagi roti Gadinya je. Kan dia cakap macam tu. Dr. Ali Akbar tolak pernyataan tersebut. Maknanya pernyataan tersebut tidak memberi kesan kepada Perikatan Nasional dekat Sabah. Tunggulah dipanggil tunggulah TYT panggil angkat sumpah. So okey. Yang terbaru tadi kita ulang balik DAP Sabah, Dr. YB Anthony Loke dah keluarkan kenyataan. Menteri Pengangkutan merangkap Setiausaha Agung Sabah telah mengeluarkan kenyataan. Kau gelak lagi ke bro? Tak. Aku sebenarnya terhari tu sudah aku dia tahu apa sihat sikit lah tekak aku kan. Kenapa tu Ramai agak marah ni. Ramai agak triggered kan. Apa nak marah? Dah menang nak marah apa lagi? Apalah korang ni. Je lah. Tunggulah diorang panggil Dr. Ali Akbar angkat sumpah. Kita sabar, bertenang semua. So kita tahu DAP dan kita nampak even harapan pun tidak menang banyak. Tak tahu mana harapan menang dekat dua ni. Jimmy Syakini dalam APCO dah menang 1. Tadi BN pun 9 kerusi. BN kalau dia menang sama dengan 13 ataupun lebih banyak, itu adalah satu yang boleh orang kata bersyukur lah. Dan apa ni, PHBN Aceh bang, jangan koyak. Tahulah PN baru situ telur kan. Dr. Ali Akbar belum rasmi, lagi rasmi barulah happy. Sabar, relax, bertenang. Satu kursi pun boleh jadi ketua menteri. Aku dah agak dah shock betul buat live malam-malam pilihan lagi ni. Letak gambar Dr. Ali Akbar, PN menang besar, tak sia-sia Anwar Musa turun sana. Dia pakai jam tu pun dah viral kan. Aduh, dahsyat. Okey.
Tak ada, kita orang tak koyak. Tapi siapa yang dengar live kita orang beberapa malam sebelum ni memang tahu ke mana kita orang punya apa ni dengan PN. Prediction. Tak ada, bukan apa. Dekat social media, aku buka threads. Dia punya cerita ni macam 3 hari sebelum Pilihan Raya pun baca dah cukup jumlah. Dah macam dah cukup jumlah. Macam kata 2 hari sebelum Pilihan Raya, diorang dah nak pergi Istana Seri Kinabalu nak menghadap PYT. Tu cerita dia. Aku dah agak dah PN guyup kat sini. Pas yang menang DAP pun aku dah boleh ajak tapi PM bebas aku itu je dah confident aku cakap tak boleh. Pas yang menang satu kursi, walaupun cakap kita pula yang koyak, itulah masalah. Aku tak faham kenapa aku pula koyak kan. PN menang sorak. Kita tengah bercerita je kan. kita okey jujur kata jangan aku nak cakap, aku terlupa. Sekarang ni masa kalau kau tengok dekat thread 2-3 hari, dia punya gila babi, dia kata gelombang PN mendapat sambutan hangat dan sebagainya kan. Lepas tu hari ni pula dah petang tadi pukul 6, siapa kenal Sabri Mamat. Dia cakap walaupun PAS menang satu kursi, itu adalah satu kemenangan besar pula. Apa kau cerita ni? Kau punya tadi gebang sembang punya banyak pun sembang apa kan. PN best, PN bermakna rakyat Sabah menolak 4,800 setahun yang dijanjikan abah kau. Yang dijanjikan Muhyiddin Yassin. Apa dia punya manifesto? 4,800 sebulan mereka janjikan. Tapi maksudnya rakyat Sabah tak menolak. Apalah, rakyat Sabah pun fikir sikit. 4,800 sebulan tu banyak. Mungkin guna pengeluaran K20 SFP korang sebenarnya 4,800 kan. Okey, tak apa. Relax, tenang. Kita tenang malam ni nak dengar. Kita tengok live. Alhamdulillah, syukur. Aku tak ada perkara lain. Aku syukur Dr. Adi Akbar berjaya menang di Karambunai sebagai satu-satunya wakil PAS di Sabah. Alhamdulillah. Dan aku memang menjangkakan yang ini akan dikompalkan sehingga 2050. Dan ketika itu berkemungkinan aku sudah ada cucu, dan pada ketika itu cucu aku pun akan tahu yang PAS penang di Karambunai pada tahun 2025. Tapi sebenarnya on a serious note lah, ini bukan lawak. Kita serius lah. Lagi kita tak serius boleh. Ini aku pernah aku cakap ni serius. Sebab kita tak boleh downplay gelombang PAS. Kita tahu macam mana PAS Betul? PAS bermula dari mana. PAS ni dekat Semenanjung, macam mana mereka pernah jatuh, macam mana mereka tak ada apa-apa, dan sekarang mereka parti paling banyak kerusi. Betul. Individual parti paling banyak. Itu betul. Aku setuju sangat. Dan kita kena faham kadang-kadang ada bila dia dah make inroad to that state, dan kemungkinan besar satu kerusi tersebut yang dimenangi akan menjadi apa yang dipanggil permulaan pencetus kepada PH Dap Sakau bungkus sudah. Dia punya gelak-gelak betul ke gelak ke menangis? Kalau menangis cakap menangis, jangan gelak. Sebab saya tengok PN masih kosong. Okeylah, Dr. Ali Akbar kalau kita kira menang, kita kira dah satu lah kan. So tapi aku setuju dengan kau. Pasal lagi satu. Okey, aku pun nak cakap Dr. Ali Akbar sebenarnya dia ada lantikan sebelum ni walaupun dia bukan sebahagian daripada GRS, dia adalah kira consider macam pembangkang lah. Masa dilantik tu dia sebahagian daripada kerajaan, lepas tu dia pembangkang. Tapi Datuk Hajiji dia tak hentikan peruntukan kepada Ali Akbar. Sebab tu dia buat kerja dekat Karambunai, pasal dia ada duit. So satu dia masih boleh buat kerja. Pasal calon asal Datuk Yaakob Han dia tak ada peruntukan lah. Betul. Kalau nak cerita pasal kelebihan PAS, tak apalah. Bukanlah nak kata bagus. Kalau kata Dr. Ali Akbar tu tak bagus. Bagus katanya dia pergi sembahyang subuh, rajin turun kawasan. Kalau ada apa-apa masalah rakyat kat sana dia selesaikan. Tadi ada satu anekdot aku banyak baca lah. Diorang kata ada sekolah tu tak ada air mineral, Datuk Ali Akbar hantar air mineral kan. Okeylah, tak apalah. Pasal dia dapat peruntukan. Bukan dia tak dapat peruntukan. So maksudnya dia buat kerja lah, dan dia ada bantuan lah daripada Hajiji sebenarnya. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba Dr. Ali Akbar masuk join kerajaan GRS kan, mana tahu kan, kita pun tak tahu ini. Macam kita tak tahu. Malam ni sebenarnya kita lebih nak tengok kepada siapa yang akan sampai ke garisan penamat.
simple majority adalah 37, sebab Don Sabah yang dipertandingkan 73 kerusi. Kemudian apa, Saiful Nizam ada PAS jadi sial lah Sabah. Jangan cakap macam tu bro. Itu adalah pilihan rakyat Karambunai. Itu pilihan. Dia orang Karambunai dah pilih. Jangan cakap sial. Kita kena pilih. Jangan Dia nak pilih. PAS macam PAS memang sial, tapi bukan Sabah sial. PAS memang sial, Sabah bukan sial. Jangan cakap macam tu. Tapi satu je kan. Siapa akan jumpa Musa Aman malam ni? Ketimbang ramai betul lah ketimbangan non semua tak, sebab okay sebab kalau lah. Kita PH pun teruk baru menang 2. Betul. Yeah. Okey, untuk apa ni, untuk pengetahuan yang mungkin tak pernah dengar kita punya live, kita bukanlah pro PH ataupun pro apa ni, pro mana-mana parti dekat sini, tapi kami adalah apa ni, UMNO dengan BN lah. Apa ni, Muzamil adalah ahli UMNO dan saya pun memang pro UMNO lah kan. So kami tidak pro PH dan sebagainya. Kita cuba bawakan apa ni, lintas langsung untuk siapa yang menang. Kita nak tunggu siapa yang kira kalau dah habis ni, kita nak tengok siapa yang akan menang lah, berapa kursi, apa, siapa yang akan membentuk kerajaan. Kita ada live DAP bakal bungkus di Malaya, PN hilang deposit. Kenapa Chelsea 72 ni? Muhammad bukan Chelsea 7. Muhammad bukan Amdap mantap. Tak tahulah, Dap tak mantap lah sebab dah terciduk malam ni 8. Dah terciduk dah. Okey lagi, menang berapa dah? Dekat 10-11. Dap ni tak. Mantap, Dap tak mantap. Malam ni lah dekat Sabah. Ya. Kau tak payah menganjing Amdap mantap lah. Kita orang tak trigger. Relax. Tak berasa apa pun. So, ini malam kita meraihkan demokrasi. Tapi nak tanya kepada pendapat kau, kenapa DAP teruk kan sampai kena wipe out? Aku ada satu teori, aku dah cakap tadi lah. Pada pendapat aku, sebab orang duk cakap, aku ada baca kat social media, DAP kalah kerana satu, dia tolak sebab mereka adalah parti Malaya. Satu lah kan, okay, contoh. Dua adalah, aku ada baca satu komen, adalah kesan daripada pendedahan Albert T lah dalam skandal, mining skandal ni kan. Aku punya, okey lah, itu 2 point yang aku baca lah. Aku rasa lah aku rasa DAP ni ditolak sebab kalau kau ingat, dalam live kita beberapa malam lepas, ada orang-orang Sabah yang beritahu ada wave warisan di kalangan orang Cina Sabah. Ya, betul memang ada orang begitu. So kita pun ambil komen tersebut, dan aku pun masih berpeganglah kepada komen tersebut bahawa DAP ni kalah sebab orang Cina pilih warisan Sabah, dan aku rasa mereka lebih mungkinlah Albert T punya pendedahan tu ada main peranan, tapi aku rasa alternatif kepada DAP tersebut adalah warisan. Maka mereka lebih memilih kepada warisan. Satu sebab kerana warisan adalah parti negeri, parti lokal, lepas tu, dan DAP adalah parti persekutuan lah. Ada faktornya sikit sebanyak. Cuma pada pendapat aku lebih kuat wave warisan berbanding daripada DAP sendiri lemah lah pada beberapa aku. Sebab DAP sebenarnya bukan parti yang bukan memang parti yang besar. Mereka menang sebelum ni 6 kan. Diorang ada pun tak sampai 10 macam tu kan. Dan aku rasa it's almost the end of DAP Sabah lah. Aku rasa lah, ini pendapat aku kan. Dan kalau kita tengok yalah, diorang dah lama dekat Sabah, bertapak dekat Sabah, dan sikit menang lah kan. Lepas tu kemuncaknya 2018 diorang bersama dengan warisan tu, banyaklah diorang menang. So aku rasa itu. Apa pendapat kau? Adakah benar-benar orang menolak DAP pasal, sebab kita tak boleh cakap penolakan DAP di sini adalah kerana Melayu. Sabah ni bukannya kuat sentimen Melayunya, bukannya macam kita keris dan sebagainya, hidup Melayu apa semua kan. Dia dekat Sabah ni, kita tahu dia tak ada semangat kemelayuan tersebut. Dan penolakan DAP dekat Sabah bukanlah kerana orang tolak DAP dengan UMNO bekerjasama dan sebagainya, apa yang dimainkan oleh lebay-lebay dan walaupun dekat Semenanjung kan. Sebab kalau nak kata UMNO pun terkesan dengan kerjasama DAP dengan UMNO pun okey lah, dah menang 9 so far kan. Katanya kalau ini yang tak rasmi, yang kita ada dalam ni, kita dah menang berapa belas bro? 12-13 kan? Kita dah setakat ini 11, en route tu 13, tapi daripada apa yang aku dapat tahu, dua don yang kita berharap menang tu tak dapat jadi kita kekal pada 11 lah sekarang. Kau tengok Maui daripada tadi diulang-ulang, PN BH JRS adalah parti lalu negara, PH BN JRS lah parti lalu negara. Hati kau lah Maui.
Kau nak komen Apalah. nanti kau lah. Asal kau bahagia sudahlah. Ya, Jangan itulah. jangan nangis-nangis sampai basah bantal malam ni, bro. Jangan. Tak betul lah. Kalau kau tanya pendapat aku pasal DAP lah. Pasal DAP ni, aku sebenarnya agak terkejut lah. Jangan tipu lah kalau aku tak terkejut. Dia orang langsung tak menang apa-apa dekat Sabah. Aku expect Ali menang sikit lah. Kan? At least menang 1 ke 2 ke jadilah kan. Tapi bila kau ruyuk dekat semua 8 kerusi yang kau bertanding, walaupun kau sebelum ni ada 6 kerusi, that is not just a signal biasa-biasa tau. Ini bermaksud ada penolakan penuh rakyat Sabah, sama ada Cina ke apa-apa kaum-kaum lain di Sabah, terutamanya di bandar-bandar untuk kepada DAP lah. Maksudnya dekat kawasan bandar ini, alternatifnya biasanya diorang pilih DAP sebab DAP lebih progresif kan. Yalah. Tapi bila warisan dapat tapau, janganlah koyak. Kan ada Dr. Adi Akbar tu dekat kampung budaya. Kau sabar, nanti Haji Adi keluar video naik kereta dah cukup jumlah, lebih daripada cukup, tunggu dijemput. Kau tunggulah Istana Budaya ke Istana Takeshi ke jemput. Sabar. Buat bertenang. Kau jangan trigger kan kita. Kita macam ada. Kalau aku tengok DAP memang ya, aku setuju dengan kau. This is the end of DAP dekat Sabah. Kalau bukan the end pun, it's the start of the end lah. DAP dekat Sabah. Aku sebab rasa, dia satu lagi kesian tau. Sebab DAP dia ada 2 kursi parlimen dekat Sabah. Dengan rentak yang macam ni, dengan PRU yang makin dekat, kurang daripada 2 tahun, kalau dia hilang 2 kursi tu, dia akan bagi impak juga kepada prestasi dia secara keseluruhan nanti masa PRU 16. GRS hanya tinggal lagi 13 kursi untuk mereka membentuk 13 kursi lagi. Kalau dia berapa kursi sekarang? 23 kursi. 24 kursi dah. 24 dalam. Kecil sangat ke tak nampak Aku nampak je. Tapi aku rasa kalau geng-geng PN Best dia nampak susah sikit lah dia, sebab dia tercari-cari PN tak bergerak pun. Aku rasa tu 10 sebenarnya. Dia tak silap tak 1 kat depan lah. Tu 10 kot PN ni. Okay, yang menarik juga trivia di sini, calon bebas 3 dah menang. 3 atau 4. Alhamdulillah. 3 dan 4 calon bebas menang kali ni. So ada kemungkinan mereka akan jadi juga kingmaker kepada betul. PN 100 tu. Jangan hina PN. Jangan hina mereka. Mereka adalah ulama membangun bersama Islam, nak bawa ke Sabah. Kalau ikut diorang ni, kat Sabah ni teruk, minum lah apa semua kan. Itu yang diorang nak bawa. Okay. So kalau Sabah, kita tengok JRS tu. Tapi menarik macam kita cakap, berkenaan dengan siapa yang akan membentuk kerajaan. Kalau malam ni tak ada yang mendapat 37 kerusi sekurang-kurangnya, PE JRS bukan boleh jadi 26 kerusi. Sebab kita dapat maklumat ni semuanya tak rasmi, ni pun daripada Malaysia Kini. Mungkin dah dalam 26 kerusi. Kalau 26 kerusi lagi 11. Kalau JRS membentuk kerajaan sendiri, aku rasa satu kemenangan yang sangat besar lah. Mereka tak perlukan PH, mereka tak perlukan BN dan sebagainya kan. Pas Dr. Ali Akbar cakap PAS takkan haramkan judi dan arak. Takkan lah. Dia orang memang berkempen atas tu kot. Dia memang berkempen atas platform ni kot. Tidak membenarkan arak dan judi kot. Alright. Macam tadi kita cakap tadi, ada 4 calon bebas dah menang. Memang agak ni. Sabah memang kejutan-kejutan ni memang Sabah akan buat. PN telur Harry tak. Kau kena tengok betul-betul. Kan diorang saja letak kosong. Sebenarnya kat depan tu ada 20 tu. Sama ada 10, 20. Kosong tu. Ni kau tengok daripada Malaysia Kini Malaysia Kini. Malaysia Kini memang NTPN pun tak boleh pakai. Data dia tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai. Ni NTPN. Dia Pro PH confirm Awak nak tak boleh, kita tak boleh bergantung pada data ni. Awak nak arak dan judi ambil lah, tak ada. Mana ada. Jangan cakap macam tu. Memang kita nak arak dan judi. Kita cakap PAS memperjuangkan untuk menghapuskan arak dengan judi. Walaupun Ali Akbar cakap dia tak nak hapuskan arak dengan judi, kita cakap macam tu je. Jangan tuduh-tuduh macam tu. Aku tengah minum Vitagen tu. Aku baru balik daripada semayang kot. Aku baru balik daripada surau ni Tu kau nak panggil judi arak. Inilah masalah lebay-lebay ni. Sikit-sikit tu. Sikit-sikit nak menuduh kita ni apa kan. Kalah kita. Pula pasal kesan kunut Nazilah. Bacalah lagi banyak-banyak dekat dalam parlimen tu.
apa ni MP Jasin kan. So menarik, sangat menarik. Aku tengok KDM dah menang satu seat dekat Paginatan. Aku rasa ada kebarangkalian untuk apa ni GRS menang simple majority lah, kalau tengok macam dia punya momentum macam itulah, kalau tengok momentum macam ni dia menang simple majority, maka tak pening lah kerajaan negeri tu. Betul. Tapi aku rasa kalau for the sake of Sabahan, kalau dia ada satu parti yang memegang majority, simple majority, jadi tak perlulah ada pening-pening, ada perpecahan untuk 5 tahun akan datang. Cuma itulah. Jadi macam yang mereka cakap, Sabah kena jadi macam Sarawak, mungkin boleh jadi kenyataan walaupun tak sekuat di Sarawak. Lebih baguslah, kita kena hormat. Sebab aku pun dah cakap, macam aku cakap beberapa malam lepas, Sabah dengan Sarawak ni memang dah ke arah tersebut. Mereka nak lokal, mereka nak ke arah Sarawak memang dah sejak 2018 dah jadi tidak lagi orang kata bergantung ataupun masih bersama dengan parti di peringkat persekutuan, parti di Malaya. Dan tapi di Sabah, kalau betul malam ni JRS menang, tapi kalau tengok pun JRS campur warisan pun dah menunjukkan memang bahawa mereka memilih parti tempatan. Ya, betul. Kalau JRS menang, cuma aku sukalah kalau kau tanya aku sebenarnya daripada side, yalah aku sikit bias lah, aku BN aku gembira lah BN tak seruyuk yang dijangka lah. Maksudnya dalam keadaan orang Sabah nak sangat parti lokal, tapi BN masih lagi ada decent amount of seats. Aku agak happy lah. Walaupun memang kita tahu susah nak menang majoriti pun, lagilah nak menang 20 kursi, 30 kursi, tapi sekurang-kurangnya ada dalam 12-13 kursi pun dah memadai lah untuk menunjukkan prestasi BN tu masih lagi moderate. Okey, JRS dah 26, dah update chat ni. JRS dah 26, PN masih 20. PN 20. Korang tak nampak dua tu. Siapa tak nampak tu ada masalah ni, ada masalah mata tu. Dr. Ali Akbar menang Karambunai anak PAS di Sabah PRN 17. Belum rasmi lagi tu. Nah, kalau ni apa ni? Kalau dia macam ni, kalau GRS tak menang majoriti mudah malam ni, kalau tak menang 37 kerusi. Kalau menang dia boleh membentuk kerajaan tanpa bantuan sesiapa lah. Tapi kalau dia kurang daripada 37 kerusi malam ni, saya ingat BN dengan warisan berkemungkinan bergabung. Boleh jadi macam kita. Tapi macam kita cakap, TYT memegang kuasa yang agak besar untuk menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan. Gomo cakap PN boleh menang sikit pagi guys. Gomo kalau cakap dia macam ni lah. Gomo kalau cerita berapa kali Jumaat tu, sebenarnya dia cerita berapa kali lagi Jumaat PN nak meninggal. Itulah sebenarnya. Gomo cakap PN boleh. Kau janganlah cakap Gomo tu. Tak payahlah. Dah kata Gomo ni kawan Mahathir semua ni memang tak boleh pakai tu, yang lain. Bagus lagi roti daripada makan rasuah. Bro, dah lah, move on lah. Kau dah tersilap cakap pasal Gadinya, apa tu kau cakap makan rasuah. Kalau orang pilih JRS, kalau orang fikir pilih JRS tu pulang pada dia. Janganlah cakap macam tu. Kan cakap, aku ada baca komen-komen sebab yang aku tengok ni geng-geng lebay lah ni. Geng-geng lebay, geng-geng ni kan, geng-geng PN best, kepala bapak kau best semua, abah kau semua ni. PN best ni, dia dah cakap tadi pukul 6.30 aku dah tengok komen ni banyak dekat threads aku tengok. Diorang dah cakap dah. Satu diorang cakap lah kalau menang satu pun adalah satu kemenangan besar dan sebagainya. Satu lagi diorang cakap macam ni. Rupanya memang Sabah dia cakap macam tau. Dia cakap apa ni, betul lah apa yang Exco Kedah tu cakap pasal rakyat Sabah ni beli dengan Gadinya ni. Seolah-olah rakyat Sabah ini mudah dia beli. Mana boleh kau cakap macam tu? Mana boleh cakap tu? PHBN Plus je ada. Diorang dah gerak pergi hotel. Hotel mana tu? Magellan ke Shangri-La. Jangan pergi Sheraton dekat ni, sudahlah. 4 point Sandakan dah lah. Situ ada sikit, itu ada suai sikit situ. PN bawa balik Gadinya. Mana bawa balik Gadinya? Orang dari Semenanjung pergi ke Sabah bawa Gadinya. Sabah ke apa ni? Kalau Sabah ke Semenanjung, diorang pergi ke pasar Filipina dekat KK tu, belilah ikan masin ke apa tu, yang kerupuk yang bulat-bulat tu, apa nama dia? Lupa dah. Dulu selalu beli. Lupa dah namanya. Ni apa nama? Shangri-La Bosku, Rajiji punya pot. Baik. Tapi saya tak pasti BN lah, pasal sebab kita tahu Bung memang berpatah harang dengan Rajiji kan. So macam mana? Apa Cicarito? Apa pendapat? Ada di KK ke Boskur? Bagi live update sikit. PN sayang Gomo, betul.
Rakyat Sabah memang hantar abah jubur menantu pun tak boleh. Hamka Arzi, jangan guna bahasa yang tak elok. Kita memang tak suka macam ni. Yang ni jubur ke, pelantar ke apa, liwat ke apa ni, kita kalau boleh tolong ni lah, janganlah kita tak perlu jadi apa ni, jangan don't be solo lah, jangan. Chicharito kata dah bosku, semua on the way. Oh, dahsyat on the way Okay. Menarik. Apa lagi yang terbaru kita dengar ada masuk Wetron Bahanda pun Iwan tanya nak majoriti berapa? 37 kerusi Wan. Itu magic number dia. Magic number 37 kerusi. GRS katanya ada tambah kerusi daripada 26 ni, tapi tak update lagi, check dekat sini. GRS dah menang. Okey, 27. GRS sudah 27 kerusi. Warisan masih kekal di 14, PN masih kekal 20. BN 9, PN tu kosong lah, aku saja je bergurau. GRS kalau dengan jumlah kerusi yang sedia ada pun dia dah meningkatkan dia punya jumlah kerusi dah pun. Betul. Sebelum ni dia 20 apa 23 kerusi sebelum ni. PH mana? So sekarang banyak. Adam, kau mata tak betul. Kau sama ada masalah mata ataupun masalah hati. Sebab kau nampak PN kosong. PN sebenarnya tu depan dia tu ada nombor, kau tak nampak. Kau ni masalah mata ke masalah hati? Kau nak check ni. Check tu, pergi jumpa doktor. Sabah 25. BN kalau ikut dalaman dah berapa belas tadi kan? Dah beberapa belas tadi. Tapi dalam Malaysia kini masih dekat 9. GRS mendahului. Kalau BN campur warisan masih 23, tapi kita ada update daripada KK mengatakan bahawa GRS, BN dan juga PH dah bergerak ke Shangri-La. PH menang berapa kursi? Baru 2. Parti Keadilan Rakyat menang. Parti Keadilan Rakyat menang. Dia Haikal, possible GRS tak gabung PH. Kalau mereka menang simple majority, mereka boleh membentuk tanpa PH. Tapi rasanya kalau diorang menang pun, kalau diorang cukup kerusi pun, rasanya mereka tetap akan jemput sekurang-kurangnya PH lah. BN tak sure. PN lah kali ni try, tak faham. Alright. Sebab menarik juga, banyak tengah masuk ni, aku tak tahu apa, aku rambang mata macam tu. Ya bye masuk ni. Dia tak masuk aku keputusan ni, banyak yang tengah masuk kena coming in kan. Sebab kalau tak ada sesiapa yang dapat menang 37 kerusi, kemungkinan besar pembentukan kerajaan tu tak akan berlaku malam ni lah. Mungkin akan live update daripada Chicharito. Dah sign bosku. PHBN plus GRS UPCO. Dah sign. Mantap. Tapi tak keluar lagi dekat ni. Kita boleh keluar lagi. Kau betul Chicharito ni. Kita buat live ni, ramai tengok kan. Kita kena bantai kat bandai-bandai. Aku pun tak kenal Chicharito ni. Aku takut. Aku takut kena terak. Satu komen. Tok mak ngah, nanti PLTB akan pusat bertukar, Kajang Sabah aku cakap, oh ini geng-geng tebuk atap ni. Dia cakap kalau pusat bertukar, Sabah pun akan bertukar. Tak tu, boleh jadi. Chicharito kata dekat Sangri. Okey. Sangri-La. Chicharito dah jadi kita punya Fabrizio Romano di Sabah. Terima kasih kerana memberikan live update yang berterusan kepada kami. Teruskan. Prediction, adakah PHBN kekal next VRU? Honestly, tak boleh nak cakap lah. Saya tak pasti. Macam-macam. Kita lepaskan Sabah dulu. Tapi saya nak buat prediction pun. Bukan malam ni lah. Terlalu awal untuk buat prediction. Dan kalau kita tengok, kalau kita nak bergantung kepada sebab Sabah pun tak boleh jadi satu asas ataupun benchmark kepada apa yang akan berlaku dalam PRU 16 sangat. Pada pendapat aku banyak faktor. Kemudian kita ada Melaka, Sarawak dan Johor. Sarawak tu tak apalah, Sarawak tu confirm GPS. Melaka dan Johor pun kita tak tahu macam mana alignmentnya. Sebab kita tahu Melaka 2/3 BN menang, tapi masa tu COVID, orang kata keluar undi tu rendah, sama macam Johor juga. Dan kemungkinan pun kalau PAS boleh menang di Johor macam mana mereka menang di Sabah malam ni, Ali Akbar, takkan tak ada keputusan rasmi Karam Bunai. Mungkin sebab majoriti rendah sangat, macam BN menang 16 hari tu. Ya. Mungkin ada kemungkinan juga sebab itu menang 16 je. Jadi kalau ini belas-belas pun dia
Tapi tak tahulah sebab lama sangat ni Karang Bunai ni punya resort. PN memang melingkup lah. PN next PRU. Kau tengok kat Sabah PN pun macam ni, kau nak cakap apa PN next PRU. Janganlah confident sangat. Bukan bro. Weekend tu buat atap, PRU kerajaan pusat bertukar, yang Sabah akan bertukar juga. Tak faham. Saya faham maksud awak tu, tapi tak apalah, awal lagi lah nak cakap PRU apa PRU. Awal lawa sangat lagi. Lagipun saya rasa PRU 16, PRU 17 ni 2030 lebih ni, kan? Betul. Bang, betul. Tok Mak Ngah, kalau kata PRU 17 memang tak boleh anggap lagi 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Alah pundek nak sedap-sedap PM target dah masuk dah. Kau blok kan? Ya ini aku blok lah. Alah pundek betul. Kalau apa PM benda lah. Kalau invitation sebab kau nak sedap-sedap ke bro? Kau nak sedap-sedap ke bro? Janganlah macam ni. Aku saya sedap. Ingat anak bini jangan sedap-sedap. Astagfirullahalazim. Dah aku dah blok. Dia orang kata PN kosong ke sama level DAP. Bagus lah. Kalau PN bergabung dengan DAP bagus juga. Alright, boleh lah angkat sumpah esok. Tunggu Haji Hadi keluar. Tunggu Haji Hadi keluar daripada istana. Dia akan cakap tunggu dijemput. Nak sedap juga. Kau janganlah bro. Ini malam. Ingat anak bini, ingat Tuhan. Cina Sabah tolak DAP susun bata, betul. Nampak ada apa ni, cuma sedihnya Cina Sabah tolak DAP tapi tidak memilih PN lah. Tu sedih sikit lah. Roti gadinya celup telur. Sedap malam-malam sejuk-sejuk ni. Ke kalau PN gabung dengan DAP tiba-tiba ada 20 kursi ke? Tak tahu. PN last minute potong semua. Tangkona last. Aku potong semua. Aku tak tahu lah. Aku nak serius malam ni, korang tak boleh bagi serius. Okay, GRS 29 lagi 8 babe. Lagi 8 je GRS. Lagi 8 GRS lagi 8. GRS betul. Aku kena beritahu lah sebab prediction aku adalah warisan adalah yang akan menang besar. Tapi aku dibuktikan silap lah. GRS memang dahsyat lah juga. GRS punya kenaikan kursi, penamaan kursi untuk kali ni. Walaupun kalau dikata tak dapat bentuk majoriti pun ini kira besar lah. Ini kira besar untuk warisan. Satu lagi, bahawa kau kena ingat bahawa GRS berada dalam satu disadvantage kerana pendedahan Albert Tay. Ya, betul. Kan, GRS sebenarnya terkesan ialah mereka lah yang sepatutnya paling terkesan dengan pendedahan Albert Tay, tapi nampaknya mereka tidak terkesan lah mengikut keputusan sekarang. Walaupun katalah dia menang setakat ni je pun, nampaknya dia dah lebih baik daripada keputusan yang lepas. Kan? Polis yang tangkap kau ke, bro? Ya tu aku duk kutuk lebay biar aku kena seram. Kajian Ilham Center memang mengena, betul. Mereka menjangkakan bahawa GRS akan paling menak banyak kerusi. Tapi Ilham ni lah, Cik Kod dia buat prediction sehari sebelum. Tak boleh lah. Patutnya dia kena buat lah prediction 3-4 hari sebelum. Sehari sebelum tak fair lah. Apa ni? Tadi dah baca Rasmi PAS menang Karang Bunai. Tak ada seorang komen tadi. Rasmi, Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Yalah, sebab aku refresh banyak kali berita ni, tak macam belum jumpa. Tapi kalau menang, Alhamdulillah. Bersedialah untuk mendengar poster-poster kemenangan PAS di Sabah sehingga 2050. 3 bahan dah menarik. Sekarang dah berapa lah? Aku ingat kalau lagi berapa kerusi je kalau macam ni. Dan aku rasa kalau maybe Aikal kata maybe rakyat Sabah nampak effort JRS push MA63. Tak tahulah sebab pada asalnya yang daripada orang Sabah ni mengatakan warisan yang Ryan, jual beli adun sudah mula. Sekarang ada atal 4 parti, diorang tak boleh jual beli dah. Tak boleh. Cuma calon bebas mereka boleh pilih siapa mereka nak. Yes. So jual beli adun tu dah tak ada dah sebenarnya sebab ada arti lompat parti. Atal lompat parti. 200 manis untuk satu hari merana 5 tahun. CEO of Bacut. Janganlah hina orang Sabah. Dia tak. Dia cakap tadi PM boleh pecut semua tu tadi. PAS bungkus roti gadinya. PAS dah menang 1. Kau jangan kutuk PAS lah. PAS menang 1 tau.
Bersatu menang kosong. Menang kosong. Bersatu menang kosong. Tapi PAS jangan hina. PAS jangan hina bro. PAS menang satu bro. PAS menang buat sejarah. Lulus. Ryan dah lulus 2002 ke 2003 bro? Lulus satu. Tapi dah lulus lah. Don dah lulus kan. Cuma selalu Bian boleh. Kau CEO bacot, aku tak tahu kau ni memang saja komen nak. Aku pun tak tahu kau ni kau belah mana aku tak tahu. Dia betul bagi hiburan. Dia betul bagi hiburan. Aku tak nak baca komen kau dah. Kau menganjing so. Okay. PAS menang. Okay bro. Okay. Kita tengok update. Aku rasa GRS boleh menang simple majority lah aku rasa. Aku rasa 29 ni pun rasa macam dah cukup kuat dah sebenarnya. Dan kalau okay, harapan menang 2, mereka ada 31. Kalau kata BN bergabung pun dah cukup dah 39 dah kan. Yalah, betul. So kira cuma orang kata caveat dekat sini, BN akan sokong siapa lah kalau kata JRS tidak membentuk kerajaan dengan majoriti mudah malam ni. Tapi kalau kita tengok momentumnya, JRS mungkin akan dapat membentuk menang Haikal. Dia tak update Malaysia kini, tapi dia antara yang paling cepat lah. Sekarang kita tak boleh bandingkan dengan tempat lain dah juga. Kadang kita dah tahu BN pun dah menang lebih daripada 10 kalau tak silap tadi. Haikal kata BN punya kursi kurang 1 jadi 8 boleh. Mungkin ada perkiraan semula dan sebagainya lah. Sebab tu kita seeloknya tunggu keputusan rasmi lah kan. DAP dan kadamnya kosong sekarang kan. Sama macam PN kosong. MKH, DAP dan kadamnya kosong kan. Tak tahulah kadam ni siapa. PN untuk DAP mendapatkan semula kepercayaan rakyat Sabah, gabungan bersama dengan PN itu perlu difikirkan. Berkemungkinan dengan gabungan tersebut akan menambah ke kerusi kedua-dua belah pihak, insya-Allah. Penjilat DAP sedih dapat telur. Siapa-siapa penjilat DAP kat sini sedih ke? Mungkinlah sedih kan, sebab kalau untuk parti yang sebelum ini ada 6 kerusi. Ada 6 kerusi DUN dekat Sabah. Kali ini terus kosong, wipe out kan. Agak sedih lah buat agak sedih buat Sabah, agak sedih buat DAP lah, DAP Sabah terutamanya. Ada timbalan menteri yang bertanding, MP KK, ahli parlimen KK pun gagal untuk menang. Okay. Don Sabah dah lulus Undang-Undang Lompat Parti 2023. Seramai 61 adun menyokong. Dia dah lulus. Saya tak tahulah. Sebab tu saya pelik kenapa ada orang cakap masih belum lulus, tapi dah lulus, dah masuk berita ni semua dah dalam DUN ni. Sebab dia kata penganalisis politik kat TV bagi tahu. Kadang-kadang penganalisis politik. Kadang-kadang penganalisis politik pun tak lah. Mana punya penganalisis kau ambil dah. Dapat Jazmi Hassan bercakap memang lah. Jangan pakai penganalisis kan. Kadang-kadang sebenarnya dia IB Forex lah. Sebab dia jadi penganalisis. Lain. Kan DUN Sabah undang. Okay, ni 25 Mei 2023. Dah lulus. Saya dah dekat betul. Tu sebab saya pelik ramai cakap tak lulus. Belum lulus. Gadinya Blunder of the Year. Adakah Gadinya memainkan peranan? Saya rasa lah, pendapat saya, PN memang tak kuat kat sana. Gadinya ni adalah just like a nail in the coffin lah. Tapi PN sebagai parti sendiri pun saya tak rasa mereka memang kuat kalau IDE ni, aku kalau Institut Darul Ihsan ni memang ke laut sikit lah. DAP kalah semua kerusi. Kita dah update awal tadi, dah cerita dah, tadi dah tunjuk dah kenyataan media daripada Anthony Loke mengambil iktibar kekalahan DUN Sabah. Mereka dah mengakui mereka kalah. PAS pusat jadi aku komen pelik-pelik. Rasmi PN menang di Karambunai. Sekejap, saya tengok sekejap dekat kalau ada ni. Okey, berita terbaru. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Fuziah Saleh mengisytiharkan JRS telah mempunyai kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan Sabah. Tak tahu kenapa Parti Keadilan Rakyat yang umumkan, tapi yalah, mungkin mereka mengharapkan mereka akan jadi sebagai. Tapi to be fair,
keadilan memang besar, apapun Pakatan Harapan memang bersama JRS. Jadi jangan terkejutlah kalau mereka membentuk kerajaan bersama-sama pun tak ada masalah. Walaupun kata JRS cukup kerusi pun 37, saya tak rasa mereka akan abaikan PH. Mana Nurul Izzah bukan Parlimen Perang PN Sabah. Dia berkempen juga 3 minggu katanya. Mungkin dah balik KL lah. Tapi pada saya lah, keadilan menang 2 ni pun keadilan menang 2 ni satu orang kata untuk mereka satu mungkin dah cukup lah. Asalkan JRS menang, saya rasa itu adalah satu kemenangan lah pada mereka. Rakyat Sabah suka perasuah negara. Tunggulah habuan. Allah melihat. Jangan sebab tak undi parti yang kau sokong, kau cakap tunggu habuan lah, Allah melihat lah, apa semua tu. Mana kau tahu? Kau ni dapat wahyu direct daripada Allah ke apa? Nak cerita macam tu? Tak ada kan? Tak payah sembang-sembang macam tu, bro. Kau bukannya dapat kerajaan langit ke apa? Nak cerita dapat wahyu daripada Allah ni? Tak payah cerita. Nak cerita Allah melihat, nak cerita tunggu habuan ni semua tak payahlah. Kau cerita apa? Bang Mat 445 tak respect langsung pilihan orang Sabah. Kau orang mana? Kau orang Kelantan. Kalau orang Kelantan tak payah cerita pasal Sabah. Kau punya negeri pun Tonggang Langgang, Terengganu pun Tonggang Langgang, kau nak cerita pasal Sabah. Sudah. Rakyat Sabah suka perasuhan negara. Ini masalah orang Semenanjung. Aduh, apa benda lah cakap macam ni. Kalau rakyat Sabah pilih dah sebagai dah pilih, tak apa. Kau nak cakap dia perasuah ke apa masalahnya? Kan apa ni Menteri Besar Perlis anaknya kena tuduh pecah amanah tu. Adakah rakyat Perlis pilih perasuah negara? Perasuah negeri, kan? Orang cakap macam tu kau suka tak? Tak suka kan? So kena ni lah, man-man lah sikit. Janganlah cakap tunggulah Allah melihat lah. Allah memang maha melihat. Tapi tak ada dia bagi tahu kau ada mimpi dapat wahyu kata tunggu habuan semua ke? Tak ada. Bamat dah pergi mampus kau. Okey. Apa ni orang perangai orang pas Allah tak tengok. Allah user kau punya nama panjang sangat, tukarlah nama. User 180140300500982 dah macam password aku dah. Perangai orang pas Allah tak tengok. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Tapi kalau dia kalau orang-orang yang perangai dia rasa dia hebat ni, dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Allah, aku lupa dah nama ni. Aku pun dah lupa ke tengok. Kau CEO baca. Info PM dah pelan-pelan naik. Aku info ni aku angin ni. Info. Perangai orang apa ni Datuk Ronald Kiandi kalah. Dia kalah dengan calon JRS James Sugut. Datuk Ronald Kiandi kalah. Pengurusi PN Sabah kalah Pengurusi PN Sabah kalah, jadi bolehlah lupakan untuk membentuk kerajaan ataupun mengangkat sumpah sebagai ketua menteri esok. Kalau kau dengar Papa Gomo cerita, memanglah lagi 3 kali Jumaat baru dia angkat sumpah. Tapi janganlah kan, tak payah dengar. Papa Gomo dengan Haji Hadi tu sama je punya, lebih kurang lah. Walaupun Kelantan balik makan roti gadinya. Wah. Korang jangan mencarut-carut kat sini, aku dah tengok. Bebas dah menang 4, betul. Bebas menang 4 dan mereka boleh, bebas ni syok lah. Kalau siapa-siapa jadi kerajaan, diorang boleh masuk, diorang boleh declare sokongan. Jangan babitkan negeri orang lain. Tak, kalau korang boleh komen pasal Sabah lah apa semua, kau janganlah triggered pula kalau nak komen negeri lain. Kan? Jangan. Kan? Kau boleh komen pasal Sabah, kau tak bagi nak komen pasal negeri lain kan? Mana dapat info, bro? Mana info kau ingat walkie-talkie apa? Aikal kau tanya CEO bacot info. Dia punya info power. Tapi kan sebenarnya kau nak tahu sejarah Gadinya Malaysia ni dekat Sabah permulaannya. Oh ya, aku tak tahu. Sila bro, aku tak tahu. Aku pun tak tahu semua ni. Tak, Gadinya Malaysia ni permulaan dia dekat Sabah sebenarnya. Miro, tak payah sebutlah Kelantan Lapar View lah. Miro, bukan kita orang yang sebut. Yang datang orang sini, datang pergi sebut orang Sabah, dia kena pancing dengan duit lah apa bagai. Kan tak patut tu. Kita orang bagilah analogi mudah. Kalau kita orang bandingkan dengan negeri korang-korang ni macam mana? Itulah sebabnya jangan deny hak dan juga pilihan orang Sabah. Kalau orang Sabah tu dah memilih, tak payahlah kecil-kecil kan dia punya pilihan. Okey, Jeffrey Kitingan Partista menang dekat Tambunan, kerusi Tambunan. Itu expected lah. Memang dia punya kubu kuat dekat Tambunan. Betul Gadinya asal Sabah. Itulah kau duk kutuk-kutuk Gadija, asalnya Gadija memang daripada Sabah.
Tahniah Sah. Ayuh kita makan roti. Ketua Menteri. Tahniah Sah. Betul, memang lain. Sabah punya Gardenia bukan di bawah Bernas, bukan di bawah Syed Mota. Sabah di Semenanjung Malaysia di bawah syarikat Syed Mota, di bawah Bernas. Company beras tu kan, dia ada share 50% dengan dalam Gardenia Malaysia. Dia punya kilang dekat Shah Alam Seksyen 23. Tapi toke dia lain-lain lah. Miro kata aku relax je dengan korang borak tapi tiba mention. Okey Miro, kita tak mention dah. Mention apa? Apa yang dia marah sangat tu? Dia marah kita mention Kelantan lah, Perlis lah. Aduh dia ni. Adalah, sabarlah bang. Kita cakap orang yang dekat sana sibuk nak komen pasal Sabah. Takkan dia tak boleh komen pasal negeri lain. Jangan kurangkan penghinaan kepada rakyat Sabah yang telah memilih siapa yang mereka rasa boleh membawa apa. Sebab satu, to be fair, kau kena bagi kredit kepada GRS. Di bawah kerajaan mereka lah mereka menuntut 40% tersebut. Walaupun orang kata warisan yang memulakan dan sebagainya, tapi di bawah kerajaan JRS dengan PH, BN apa semua tu lah yang menjadikan 40% tu realiti. Kau kena bagi kredit. Kau tak boleh nafikan. Dan PN datang sini, datang cakap nak majukan. Lepas tu kalau kau tengok dekat threads kau kat Facebook, diorang tunjuk jalan kat Sabah berlubang dan sebagainya. Lepas tu diorang bandingkan dengan Kelantan. Diorang cakap GRS Sabah ni di bawah parti persekutuan di bawah kerajaan persekutuan pun masih berlubang-lubang jalan. Kau hina macam orang macam tu dan kau expect orang undi kau. Memang tak dapat lah. Bro. Kau terbalik. Kau buatlah macam Ali Akbar sekurang-kurangnya. Ali Akbar macam mana dia kempen. Dia berkempen dekat Karambunai, dia tolong rakyat. Itu baru betul. Bukan kau datang sini kau cerita orang Sabah ni lah perasuah, pepilih perasuah dan sebagainya. Macam mana kau nak menang? Testing kata Pandika Amin Mulia kalah dengan Bebas, tapi Bebas dia perjalanan dia. Pandika Amin kalah Pandika Amin dah declare menang, tapi Fairuz Rendan tu dia GRS tapi tak dipilih sebagai calon. So tadi ada baca juga Fairuz declare dia menang. Tak tahulah apa. Rasanya majoriti terlampau kecil kot. Dan mungkin berlaku kiraan semula ataupun recount banyak kali. Biasa macam itulah kalau majoriti kecil, mereka akan PAS claims victory, tapi belum rasmi kot. PAS hanya claim victory, tapi aku rasa menang lah Dr. Ali Akbar ni dekat ni confirm lah kan. Okay, Star mana aku tengok lah. Sebab tapi kan ada satu perkara yang menarik. Sebab beberapa parti keluar daripada JRS saat-saat akhir macam Star, macam UPKO dan sebagainya. Mereka keluar daripada gabungan JRS dengan PH dan sebagainya. Adakah mereka akan bersama-sama membentuk kerajaan dengan JRS? Tu kita tak tahulah. Nampak agak apa pilihan mereka. Yang kata Albert Tay pengaruh PN yang terkait dengan Albert semua menang kan. Tak pasti, tapi kalau you tengok JRS menang banyak ni nampak macam itulah, mana yang terkesan maksudnya ialah mereka kaitkan dengan Haji G dan sebagainya dan banyak-banyak lagi kan. PHBN kalau gabung boleh menang banyak. Boleh menang banyak ke mana? Mereka akan membentuk kerajaan langit. Okeylah, boleh lah. Ayah Pin akan bagi blessing lah. Ayah Pin sebagai tuan yang terutama dekat kerajaan langit akan bagi. Okay, kalau dah lah CEO Bacut, kau bagi info yang elok sikit lah. Tadi mana Cicarito tadi bagi info yang berguna dah lagi dah. Yusof, tapi betul lah dekat sebab sekarang ni Fuziah Saleh, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, dia dah umum dah JRS dah cukup kursi untuk membentuk kerajaan. Dia baru keluar ni, dia baru cakap. Oh ya? Okay, kalau Yusof CR, GRS dengan BN dah cukup, tapi kita tahu kan Bung tidak prefer JRS, jadi kita tak boleh harapkan JRS dengan BN dengan secara definitenya kita tak boleh cakap lah sama ada betul JRS dengan BN akan membentuk kerajaan. Tapi kalau JRS dengan PH cukup, itu dah cukup. Tapi kalau JRS dengan BN, saya belum saya tak rasa ini satu shooting lah. Boleh jadi BN tak nak membentuk kerajaan dengan JRS dan sebagainya, kita harus tunggu. Tapi lama juga tak tahu. Kalau ikut Malaysia kini dia start dekat 29 agak lama. Tapi ada yang cakap saya baca kat sosial media, ada yang cakap JRS dah 34, 33 macam tu. 34 Oh yo, kalau betul lah 34 dia memang tak perlukan gabungan dah tu. Betul. Dan pada aku satu signal menunjukkan orang Sabah memilih satu parti lokal, tapi juga mereka memilih parti lokal yang boleh bekerjasama dengan persekutuan, kerajaan persekutuan.
mereka mereka memilih parti lokal yang boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Itu pada aku punya bacaan lah. Apabila kalau JRS menang outright okey. Okey, BN dah kembali 9. Tadi saya BN berkurang, tadi BN dah kembali 9. Warisan pun ada tambah sikit jadi 18. Kalaulah BN nak buat bergabung dengan warisan, mereka ada 27 kerusi. Memang neck and neck. Neck and neck. Neck and neck. Okey. Kenapa dia masih belum update PN Dari tadi, aku tak tahu. Dia sebab tinggal PN ni, tinggal Karambunai je yang betul-betul solid untuk dia menang. PN kalau menang satu ni, dia terus macam ni lah, macam bersorak tu lah, macam apa tu, macam yang apa cerita Biramli tu yang dia menang tu, dia jerit dia tu. Kalau aku pun bersorak pun sebab aku sama kedudukan dengan KDM. Parti Tempatan. Wan cakap JRS mau ke gabungan BN, Bumota Menteri Kerja Raya gagal. Ini yang kita orang cakap. Bumota tu tolak tepi lah. Ini yang kita cakap. BN, kalau Bumota memang dia tak prefer JRS. So kita tak tahu lagi sama ada BN akan bersama-sama JRS ke apa kan. Kau jangan layan lah bacot ni akal. Ada ni masuk air bro. Memang saja je kan. Kalau balik testing punya ayat. Mungkin sebab kelakar kau tengok PN je kosong. Hazib cerita Pak Belalang betul-betul yang dia menang tu kan. Yang dia menang yang dia Pak Nujum tu betul jawab semua, lepas tu dia menang 5-1 ke apa kan. GRSPN saya tak rasa akan berlaku lah. Sangat mustahil lah GRS dengan PN, kerana GRS adalah pro persekutuan dan PN adalah pembangkang di peringkat kerajaan persekutuan. Betul. Janganlah cerita isap-isap telur. Makan telur tak apa, isap telur jangan. Ni cerita lain. Dah isap-isap ni. Kau nak cerita isap telur apa semua tak. Siapa-siapa ni dah. Tadi ada cerita lah apa tadi yang tadi? Jubur lah apa. Dah lah, tak payah. Tak payahlah cerita-cerita beli tu benda jadi. Santai. Bukannya kali pertama kerajaan berubah dekat Sabah. Bukannya kali pertama PRN. Tak ada lah. Esok hari Senin kau kena pergi kerja juga. Kau nak cerita jubur lah, apa benda sisap telur lah. Hari Senin kau kena pergi kerja juga. Lainkan kau menganggur tu lain cerita lah. Kan? Okay, kat Kelantan Kubu Kuat pun kalah sebelum ni. Ini pula Sabah memang out lah. Kat Kelantan Kubu Kuat pun kalah. Apa yang kalah PAS bukan kuat ke kat Kelantan? Busuk lah mulut. Aduh, dah lah kau ni. Isap apa benda ni. Dah. Jangan macam tu. Okey. Dah. Jangan cerita-cerita benda jadi tak. Mendakwi 29, warisan di tempat kedua, BN 9, Harapan 2 menang di Sindumin dengan melalap. Anak TYT Yamani Hafiz menang di Sindumin. Jamawi Jaafar menang di melalap. Opko Iwan Benedik pun menang. Tadi Star dah menang 1. Star 2 tadi. Star Jeffrey Kitingan menang. PN kenapa kalah? PKR berapa dia bertanding? Majoriti berapa untuk bentuk kerajaan? 37. Afiq 37. GRS tinggal 8 je lagi untuk membentuk kerajaan tanpa memerlukan bantuan mana-mana parti. Berapa PKR itu bertanding berapa kursi lah PKR saja? Sikit je, aku rasa sikit je. Sebab DAP bertanding 8. Tak silap aku dia less than aku rasa lebih sikit daripada DAP. Tak silap aku lah. Oh ya. Aku tak ingat, aku tak check sangat lah pasal calon ni. Tapi sebab terlampau ramai calon ni. Kenapa PN kalah Bukan PN kalah, PN belum menang. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, belum menang. Dia apa yang dipanggil sebagai kemenangan yang tertangguh. Kemenangan yang tertangguh. Okey. Jangan gelak-gelak, Paus. Jangan gelak. Ini adalah kemenangan yang tertangguh. Belum rezeki tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey, kan. Kemenangan dia macam ni lah. Bila yang PRU 15 tu, bila Haji Hadi cakap dah cukup jumlah tu, dia tertangguh lah. Maksudnya adalah sebab tu. Adalah sebab dia belum belum sampai, belum menang kan. Ini semua Errol Dayat JRS dah cukup kerusi ya ke? Dah rasmi ke Errol Dayat? Mungkin dia ada info. Kalau tak rasmi mungkin dah cukup. Sebab kadang-kadang dekat ground ni mereka tak boleh berapa kursi dia menang. Ya, betul. Tertangguh di langit kerajaan Ayah Pin. Dahlah, sekarang kan tengah ada taufan tu kan. Sebab tertangguh. Lambat sikit lah. Sebab ada taufan, ada lambat sikit. Kerajaan langit dapat info lambat. Okay. Masih, kalau ikut dalam ni, Malaysia Kini masih, dalam Malaysia Kini punya laporan, JRS masih 29. Dah apa ni, tadi BN tambah 1, warisan pun ada tambah sikit.
Kalau tak tahu lah, tapi kalau dalam social media pun banyak yang cakap JRS dah cukup untuk membentuk. Kerajaan langit masih lagging, tak ada 5G atas tu. Diorang belum pasang. Tak apa PN, kita cuba 5 tahun akan datang. Belum ada fiber optik lagi. Banyak dapat gula-gula kawasan pedalaman. Okey lah, kita tahu apa ni, cerita ni memang dah lama daripada zaman BN kan. Katanya tabu duit lah apa dan sebagainya. Tapi yelah, kalau kata itu faktornya, mungkin juga kadang-kadang kita tak boleh kita tak boleh menghina orang yang mengundi kerana duit. Ataupun kadang-kadang dalam pedalaman kawasannya orang susah, desperate, miskin, kadang-kadang 200 satu semua tu adalah satu nilai yang besar untuk mereka, dan mungkin mereka termakan dan tetap kena undi. Kan? Tapi kalau ada bukti, tak apalah. Ramai juga malam tadi tunjuk dalam social media, ada sampul, ada duit, undi dan sebagainya kan. Tapi inilah, kita jangan hina pengundi. Semuanya ada macam-macam faktor kan. Walau kawasan pedalaman ke tak pedalaman ke, kita ada macam-macam. JRS campur warisan kalau jadi memang best bro. JRS campur warisan kalau jadi, aku ingat boleh jadi macam Sarawak lah. Tapi itulah, agak mustahil lah kau nak cakap tu. Agak mustahil. Alhamdulillah PN sapu habis kursi healing di Sabah. Kursi healing. Kreatif siut. Aduh. Macam mana aku nak jika kursi healing. Bukan, tadi ada satu komen lagi best, aku terlepas. Mereka sapu kerusi Air Asia dengan Malaysia Airlines sebab kena balik. Kalau kerusi link, tadi ada satu komen aku nak terkencing-kencing, aku gelak kata. Dia cakap apa ni, PN sapu kerusi kapal terbang Air Asia dengan mas balik Semenanjung. Astaghfirullahaladzim. Hey, okay, sebagai caveat, semua roast ni bukan kita orang yang datangkan ni, korang sendiri yang komen. Kita orang aja anggap dia sebagai hiburan kita orang. Kita tak buat kelakar. Korang yang komen ni. Jangan marah. Anak haram gelak pula. Janganlah macam tu. Aku dah anak haram. Aku Alhamdulillah. Aku tuduh aku elok. Tak ada kelakar. Tadi cakap kerusi healing, lepas tu yang cakap dia kerusi kapal terbang sepenuh kan, habis sapu habis. Tapi kelakar, korang memang kreatif Malaysia ni kata. Kreatif, dia orang kreatif. Okay lah, kursi Asia habis sapu. Weh, sakit perut bodoh aku ni. Sakit pinggang aku. Tapi itu lah, untuk on serious note, bila mana kita tengok keputusan ni, memang sebenarnya faktor penolakan kepada parti Semenanjung itu memang real. Memang kita dah tak boleh nafikan. Dan memang rakyat Sabah memilih parti lokal lah, iaitu JRS dan Warisan. Dan aku sekali lagi aku cakap, aku happy sebab BN taklah seruyuk yang parti-parti Semenanjung yang lain. Dan alhamdulillah lah, itu sajalah aku punya pandangan. Cuma orang BN dia tak boleh nak sapu kursi Asia lagi. Bodoh aku ni. Okay, apa lagi? Kerana roti Gardenia PN melingkup di Sabah. Saya baca, saya cakap tadi, saya tak rasa Gardenia tu menjadi faktor yang besar sangat lah. Saya tak rasa itu just memang, apa komen tu memang bodoh lah. Kan, memang lebay yang komen tu memang agak memang bangang lah. Tapi walaupun dia dah minta maaf kan, tapi the fact that dia cakap benda tu dalam Dewan Undangan Negeri dan dia Exco Kedah, bukan adun biasa Exco Kedah daripada PN, daripada Parti Bersatu. Dia satu penghinaan lah, tapi saya rasa, saya tak rasa dia mainkan peranan yang besar lah. Mungkin di kawasan bandar mungkin lah. Kan, tapi di kawasan pedalaman ni mungkin orang tak ambil peduli. Kita stay Semenanjung bukan Sabah, mereka yang sengsara, bukan kita biarkan mereka. Tak adalah sengsara bro. Yalah, janganlah cakap dia orang sengsara. Sama, dia orang dah pilih, itu pilihan mereka. Pilihan dia orang, biarlah. Susah betul lah orang kita ni nak menerima pilihan orang. Kalau orang tu dah pilih-pilih lah, apa lagi korang nak ngutuk-ngutuk.
PHJRS peroleh kerusi mencukupi bentuk kerajaan negeri baru. Ini dia keluar daripada bernama bernama dah report PH dengan JRS saja. Mereka tak sebut BN nampaknya. Okey, maksudnya. Maksudnya mungkin kemungkinan besar mungkin diorang dah menang lah. Aku boleh kata PH dan JRS PH dan JRS. Bernama dah report PH dan JRS. NEXT-GE, PN dengan DAP boleh gabung dua-dua telur. Bagus juga kalau bergabung. Bukan tak pernah PAS dengan DAP dulu kan. Dulu PAS dengan DAP tu kau apa ni mulut semua. So boleh je, tak ada. Dalam politik dia ada infinite possibility kan, macam-macam. BN tak masuk betul. Apa yang diumumkan, okey, menurut sumber Haji G akan mengangkat sumpah malam ni. Malam ni juga? Malam ni. Okay, tapi menurut sumber lah, daripada Free Malaysia Today, Datuk Seri Panglima Haji G akan mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri malam ini. Okey, malam ni. Artinya sumber Cicarito tu betul. BN sapu bersih kursi urut Sabah. Ogawa ke Jintel? Aku nak tanya brand apa? Kursi urut tu Ogawa ke Jintel? Kan urut-urut jangan main kat Sabah. Ya, aku nak serius lah. Aku nak ulas secara serius. Ada aku nak help myself aku. I cannot help myself DAP PHBN balik awal lah bang. Gelak pun macam tak ikhlas bang. Itu tak lawak lah bang, tak lawak. Yang ni lawak. Tapi kan cakap pasal kursi urut tu. Tapi antara JRS berbentuk kerajaan dengan PH, bermakna dekat sini dia akan ada seamless discussion lah untuk tuntutan 40% nanti. Ya, benar. Dia memang dia takkan jadi conflicting sangat lah, sebab kan dua-dua tu dah bersependapat Raruf cakap room merapu. Okeylah, untuk pengetahuan, mungkin ramai tak pernah ikut kita orang biasanya sembang pasal ekonomi, pasal apa ni, dasar fiskal kerajaan, dasar fiskal, pasal kewangan, pasal ekonomi lah. Itu kita orang punya topik yang sering kita bincangkan. Kemudian kebetulan sekarang PRN Sabah, beberapa live sebelum ni kita ada bincang pasal Sabah juga. Kita dah bincang, sebenarnya kami bincangkan pasal kedudukan kewangan kerajaan negeri Sabah. Kita bincangkan pasal 40% hasil yang dituntut oleh Sabah yang termaktub di dalam perlembagaan 112 perkara 112 tersebut. 112C kan, 112C kan. 112D. Sorry. Lepas tu kita ada bedah penyata kewangan kerajaan Sabah untuk tengok prestasi kewangan kerajaan Sabah. Kita pun ada bentar. Kami selalunya serius. Tapi malam ni sebab korang punya komen kita orang gelak. Jangan salahkan kita orang, dan sebab kelakar kan, nak buat macam mana kan. So kalau nak serius, malam ni pun sebenarnya patut serius sebab kami nak bincangkan siapa yang akan membentuk kerajaan. Kan, tapi dah diumumkan tadi bahawa Datuk Seri Panglima Haji G akan mengangkat sumpah malam ini juga. Okey, maksudnya dah cukup jumlah, mereka dah cukup jumlah, tunggu dijemput saja. Dah cukup jumlah. JRS bersama PH dah cukup jumlah, BN tidak disebut dalam ini. Adakah BN akan jadi pembangkang? Menarik. Kita akan tengok adakah BN akan menyebabkan, adakah ia akan berjangkit di peringkat persekutuan nanti, adakah BN akan memasang ataupun berdendam kerana apa yang berlaku di Sabah, PH tak dijamput kerajaan. Sebab kita tahu Bung memang tolak JRS. Kita tak boleh nafikan. Jom sumber sahih daripada angkat istana angkat sampah di BKL. Ini lawak recycle bro. Ini lawak recycle. Dia tukar kita. Dia tak original. Ini tak original. Tak original tak lirik. Kursi link, kursi urut, itu original. Itu memang gabungan rasuah Sabah pasti menang bah. Tahniah Sabah. Gabungan rasuah Sabah. Okeylah, tak apalah. Ini geng-geng yang tersakiti lah. Siapa yang spam ID UiTM kat kau ni? Dah aku blok. Ini nombor apa ni? Kau letak ni. Nombor beli kursi urut ke apa? Nak kata nombor account tak, macam nombor account aku blok. Yang perasuah juga yang kena undi. Ready lah kamu punya tanah anak kena ambil Pakistan. Astaghfirullahalazim. Ali Akbar pun Pakistan tu kan. Aduh. Kursi urut kau kasih kat PN. Elok-elok member nak angkat sumpah terus menyumpah.
Tapi ini menarik tau. Okey. Aku ada satu lagi pandangan. Bila mana PN dia tak ada, katakanlah kalau Karang Brunei menang satu lah, tapi situasinya adalah PN tak ada representasi di Sabah dan Sarawak langsung. Dan Sarawak memang by default memang dia orang tak ada, dan Sabah kalau langsung tak ada, bermakna itu juga akan menjejaskan prestasi dia orang masa PRU 16 nanti ketika mana dia orang nak bertanding lah. Sebab kita tahu PN ni kekuatan dia dekat negeri seperti Kedah, Kelantan, dia boleh belt lah Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu. Tapi itu tidak cukup untuk dia orang bentuk sebuah sebuah koalisi yang kuat lah. Kau tengok Alia Arya, PN pas mendahului di airport sebenarnya. Dia orang betul, dia orang tak nak kita serius tu malam ni. Dia orang bagi tu punchline kau lah. Ini bukan channel Maharaja Lawak. Aku bagi ini bukan channel Maharaja Lawak. Ini adalah channel, kalau kau tengok tajuk kita orang buat serius. Aku bukan kita malam ni kita nak buat lawak. Dan sebenarnya tak tahu lah. Sebenarnya biasanya bila kita cakap pasal ekonomi, kita cakap pasal kewangan, even pasal Sabah pun kita sentuh ekonomi Sabah, macam mana Sabah adalah negeri paling miskin dalam Malaysia. Macam mana 7 daripada 10 daerah paling miskin terletak di Sabah. Dan itu realitinya kan. Dan kita cakap macam mana pemilihan kerajaan pada PRN kali ini akan membantu orang Sabah. Macam mana kita tengoklah, sebab selepas ini mereka akan dapat 40% daripada hasil yang mereka tuntut. Dan 40% dikatakan mungkin sekitar 4 ke 5 bilion. Dan itu akan menjadi satu boost ataupun satu rangsangan kepada kerajaan Sabah untuk terus membawa keluar ataupun sekurang-kurangnya membawa keluar rakyat miskin Sabah ni lah, keluar daripada kepompong kemiskinan. Kalau kita tengok pun macam kau tunjuk itu ada statistik menunjukkan Sabah dengan penduduk paling banyak yang berdaftar dengan database e-Kasih, menunjukkan bahawa ramai 72,000 ketua keluarga berdaftar dengan e-Kasih. 72,000 paling banyak dalam Malaysia. Aku dah kata dah bro, memang tak boleh serius ni. Tak boleh serius. Aku rasa nak tutup je komen ni tak. Aku tutup komen ni kan. Tapi tak apalah, meriah. Sebuku roti dah cukup. Gampang tanya member berjuang pasal mulut dia hancur semua. Alright. Perasuah win ke? Tak lah. Mari cakap perasuah. Alah, kau punya abah kau pun menantu pun tak balik-balik lagi. Kan? Tak payahlah. Kita semua tak ada siapa yang suci dari segi rasuah ni. Dan bukan kata kita kena sokong rasuah, kan? Bukan kita sokong rasuah. Ini PN dengan PAS pun terlalu mengagung-agungkan Albert Tay sampai diangkat sebagai wira, kan? So kau pun sokong pemberi rasuah. Jadi janganlah marah orang menyokong penerima rasuah. Padahal kau pun sama 2 kali 5, kan? Penyakit cerit abah berjangkit. Jadi penyakit ni kau jangan sebut lah. Seram dia. Instead PN kaji 40% minyak urut Terengganu. Sabah terus mundur. Jangan macam tu. Sabah, kita doakan Sabah akan bangkit. Jadi Sabah ni negeri yang kaya. Dia ada potensi untuk jadi negeri yang makmur juga. Sabah ni negeri yang kaya, cuma rakyatnya miskin. Kita boleh bahaskanlah sebab apa mereka tak maju-maju dan sebagainya. Kita itu tak apalah, kita boleh sembang pasal tu, tapi untuk masa hadapan nampaknya rakyat Sabah telah memilih siapa yang mereka nak untuk menerajui kerajaan negeri. Belum rasmi, tapi aku boleh kata JRS akan menang lah. JRS akan membentuk kerajaan ni lah. Dan kita kena hormat lah apa yang orang Sabah dah pilih, kan. Kau boleh cakap dia macam sebenarnya perkara ni sama je lah. Dulu masa BN menang PRU 11, 12, 13, kau akan dapat komen yang sama mengatakan pilih perasuah, nak negara jahanam dan sebagainya, kan. Lepas tu bila PH menang pun yalah ada ayat-ayat yang sama, kan. Kita Masidi Banjun menang. Iklan Menteri Kewangan Sabah, bekas Menteri Kewangan Sabah, Setiausaha Agung JRS Datuk Seri Panglima Masidi Banjun menang karanaan seat.
Aku rasa Mas Sidi daripada segi prestasi, antara yang dia berjaya buat adalah turnaround bank development Sabah tu lah. Itu satu antara kejayaan dia. Aku rasa bila dia menang pun bagus lah. Boleh tak blok yang suka kutuk orang Sabah tu? Saya rasa boleh lah. Kalau orang komen, boleh lah. Kalau siapa yang kutuk orang Sabah, kita blok je lah. Kita bukan apa, sebab bukan korang yang mengundi, yang korang nak pergi, yang nak tersakiti sangat apa hal. Kita pun relax je kat sini buat live, tak ada pun nak sakit-sakit hati. Aku tu cakap BM tak menang pun aku tak sakit hati pun. Bertenang lah, bertenang. Aku rasa kalau boleh blok, kita blok lah yang mana kutuk-kutuk. Ya. Mundur lah apa semua ni. Aku rasa ini semua jenis-jenis yang triggered, yang kecewa. PN tak menang, PR semua dah. Asia buat sabotat. Kan, aku ingat macam ni lah. Jangan komen, jangan hina orang Sabah. Kita sama-sama, kita masih rakyat Malaysia. Dan sebagaimana kita boleh memilih parti yang kita suka di Semenanjung, mereka boleh memilih parti yang mereka suka di Sabah. Jangan, tak ada siapa halang kau nak undi siapa-siapa di Kelantan ke, di Kedah ke, di Terengganu, di Perlis. Tak ada siapa menghalang kau untuk mengundi PN, undi PAS kan, sebagainya kan. Dan janganlah kita menghina kan mereka yang mengundi parti tempatan, parti pilihan mereka JRS. Dan JRS adalah incumbent. Kan. So kita, kalau diorang menang pun ia bukanlah satu kejutan. Ya, betul. Kalau dia menang bukanlah satu kejutan. Ini parti yang asalnya sedang memerintah. Kasih telur manuk itu PN. Telur manuk. Manuk tu ayam kan. Cakap pasal Sabah kan. Apa ni, Kerajaan Persekutuan dah hantar wakil daripada Kementerian Kewangan ataupun Perbendaharaan untuk berbincang berkenaan 40% daripada hasil ni. Dan rasanya saya ingat paling cepat, ingat awal tahun depan Sabah dah boleh diumumkan lah perkara yang diorang dapat dia punya hasil lah. PN menang besar, campur kerusi. Aku tak pandang. Aku tak nak tutup komen, tapi aku tak pandang lah. Aku kursi link lah. Tak, kenapa korang ni kreatif Kenapa korang macam mana korang boleh kreatif Okey, dah rasmi. PN dah pecah. PN dah pecah telur. Menang di Karambunai. Menang tak tahu, tapi mungkin Karambunai lah ni kot. Menang di Karambunai. Takbir. Alhamdulillah, sampai Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah, syukur sebagai peminat kepada Dr. Ali Akbar, aku amat suka dengan kemenangan beliau di Karambunai. Alhamdulillah, ini adalah batu loncatan kepada lebih banyak lagi kerusi. dan kita kena hormat pilihan pengundi Karambunai di betul. Di Sabah. Betul, kita kena hormat. Di Karambunai. Kita kena hormat. Kita tak boleh cakap Karambunai menolak kemajuan, Karambunai menolak. Kita tak boleh cakap macam tu. Pilihan dia, berapa banyak undi dia menang. Betul. Dan apa ni, dan kredit perlu diberi kepada Dr. Ali Akbar. Ya. Kan, sebab pada aku kredit ni sebab satu lagi, sebab dia memang one man army tau dekat sana. Kalau ikutkan daripada segi kempen dia dan sebagainya, memang dia carry pas dekat sana image dia very well lah. So credit to him. Dan aku ucapkan tahniah pada pengundi Karambunai lah kerana mengundi Dr. Ali Akbar, dan kalau boleh supaya Dr. Ali Akbar ni teruskan khidmat dia seperti biasa lah. Tapi itulah, bila Datuk Dr. Ali Akbar menang, kita tahu dia adalah wakil daripada Perikatan Nasional. Most likely dia akan jadi pembangkang. Betul. Dia akan jadi pembangkang, dan lepas ni tak tahulah dia akan dapat peruntukan ke tak. Masa dia adu lantikan, dia masih lagi dapat peruntukan. Korang dah tak boleh kutuk dah PN. Dia dah menang satu. Kau nak cakap kerusi, dah menang satu. Kerusi healing, kerusi urut tu dah tak valid dah. Jangan kutuk-kutuk Diorang dah menang. Betul. Kan? So dah pergi kepada Karambunai, pergi kepada Perikatan Nasional, satu inurut untuk PN untuk PAS sebenarnya. Aku tak untuk PAS, bukan PN, PAS sebenarnya. Gila kau spam banyak kali bikin penat kalau JRS yang menang. Blok. Ni blok lah, tak payah spam lah. Bagilah orang Sabah hormat, orang Sabah pilih apa pun. Janganlah kau menang satu lebih banyak daripada DAP. Itu dia nak kemenangan tu. Menang satu, dia lebih banyak daripada DAP. DAP pun telur.
Telur. Tapi aku tak boleh, kita tak boleh salahkan dia orang kau untuk dia orang bertiga sebab memang dia pi telur. So kita tak boleh salahkan juga. Itu okay lah, ambil lah, take a win lah. PN menang PN menang 1 dan alhamdulillah kita pun kita pun tak menjangka. Bukanlah sebenarnya ramai yang cakap daripada awal. Actually to be fair, sepanjang berkempen ni dah 2 minggu aku nampak orang cakap Ali Akbar akan menang dan dah terbukti Ali Akbar menang. Kan? Okeylah ambil menang DKP. Itulah kau kena bagi juga. Dah sepanjang malam dong kena kutuk kursi link, kursi Ogawa, kursi restoran dan sebagainya. Kan kenalah bagi muka. Kita kena bagi muka jugalah. Kita kena bagi muka juga. Bung memang kita fair. Bung daripada awal dah menang. Bung agak awal tadi pukul 7 tadi dah umum, bukanlah secara tak rasmi pukul menang. Ronald Bung menang di Lamak. Ronald kalah. KJ so far KJ dia berkempen Yamani Hafiz keadilan anak kepada TYT menang dekat Sindumin tadi. KJ menang. Yang lain tak sure. Jamawi pun menang. So KJ tu dia berkempen untuk Yamani Hafiz, untuk Jamawi, untuk Arsyad tak tahu Arsyad. Alamin menang. Timbalan Menteri Luar kita menang. KJ Jamawi tadi kita sebut menang. Lepas tu adik Syahilmi kalau tak silap saya menang tadi. Itu pun KJ pergi kempen. PN dah boleh buka beg kuning. Nak beli apa tu? Beli kursi. Okay. Aku rasa kalau kita buka beg kuning ni, aku rasa ramai orang PN beli. Kau nak jual apa? Kursi lah bro. Okay, tapi aku kursi biasa lah. Kursi kayu. Okay, JRS dalam ni masih bebas 5 menang bebas Weh, ramai bebas. 5 bebas Okey lah. Okay, kita assume katalah JRS menang dan PH akan jadi sebagai PKR lah, akan sebab DAP dah out. Jadi keadilan akan menjadi sebahagian daripada Okey, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri post dekat social media, Karambunai dimenangi dengan 371 majoriti. 371 majoriti. Okay. Agak besar berbanding besar. Dia 16. BN tu menang 16 je. BN tu boleh 16 je. Warisan BN boleh gabung. Cukup tak bentukan? So far tak cukup. Saya rasa tak cukup lah. Saya rasa takkan cukup. Tapi kalau JRS campur Harapan 31, tapi kita dah banyak berita dah keluar JRS dah cukup untuk membentuk kerajaan. Memang PN dah 16 satu campur kau dah 6 tu kau dah tahu. PN dah 16 kau campur kursi kat Don Kelantan. Okey. Kalau parti bebas ni kita tak tahu. Okey, Star dengan SCPP pun nampak agak underperform agak ke belakang. Yang PN menang satu kursi tak nak dah cerita. Kita orang dah sejam dah cerita pasal Karambunai ni. Aku saya dah takbir tadi. Kau tak aku takbir kau sambut dah Allah Akbar tadi. Kan baru masuk ni. Kita daripada tadi kawan suruh refresh dah tunjuk PN menang satu. Kan siap kita cakap Fadli Syahri cakap ni. Betul. Kita tahu bom. Alah, nampak macam kita bias tahniah alhamdulillah PAS. Semoga sinar perjuangan PAS akan terus bersinar ke ni lah. Jadilah pembangkang dengan satu kerusi tu, tak tahulah macam mana kan. JRS tolak point kau, tolak point penting. Warisan punya kemenangan pun banyak juga dah masuk ni. Okay, warisan berapa? Kita nak tengok warisan lebih daripada apa yang dia dapat dulu. Dia dapat dulu berapa? 20 berapa itu dah terlupa period PRN 16 itu berapa dia dapat. Warisan itu menang 20 lebih kan? Warisan tu 20 lebih. Dengan JRS neck to neck masa tu. Betul. Aku sampai hilang suara melayan kau. Ni ada judge kata 23 kot yang warisan menang itu. So warisan menang 23, tapi kalau dia campur dengan PH tu dia menang 32 kan dulu.
Betul. So dia tak dapat jugalah nak menambah kerusi Maksudnya dekat sini the clear winner is GRS lah. Pas belum dapat hidayah di Sabah, aku rasa terbalik bro. Aku rasa terbalik. Sabar dah capai. Pas belum dapat hidayah ke Sabah belum dapat? Pas tak dapat hidayah ke Sabah. Okay. Pas tak dapat dia, tapi pas dapat Ali Akbar di Sabah di kerusi Karamunai. Kita tengok sebab aku tapi to be fair lah, kalau kata pasal calon kan, aku rasa yalah okey lah juga Sabah ada wakil, orangnya Dr. Ali Akbar. Aku rasa okey lah, fair lah. Kalau takut juga macam Afnan macam Fadli Syari tu kan jadi wakil kan. Hidup macam DAP. Aduh, dia ni magah ke? Kita bukan macam DAP bang. Kita bukan macam DAP. Kita awal-awal tadi dah umumkan pengekalan DAP kalah. Kita dah tunjuk kenyataan media daripada Setiausaha Agung DAP iaitu Anthony Loke. Dia mereka dah mengakui kekalahan. Kalah 8 kursi bertanding, 8-8 kalah. Kau tak payahlah panggil kita orang macam DAP. Kira siapa nak datang ke Ronald kan? Okay, Dr. Ali Akbar for Karamunai. Alhamdulillah bang, menang. Macam mana nak sebut angkun ni? Tinggal N ke? Patut nama jadi Angnun jadi angkun. Dr. Ali Akbar for Karamunai. Betul, dah menang. Secara rasmi kok dah menang rasanya. Dah rasmi tu kalau dah satu dekat situ dah memang menang Karamunai lah. Tapi agak lama kat start dekat 29 GRS tu. Tapi kalau tengok dalam social media katanya lah 30 lebih dah. GRS dah turun 28 lah. Dah turun 28? Sekejap aku update. Okey, nampak? Baik. Okey lah, aku pun kita pun tak berani nak cakap. Warisan dah naik jadi 20. Oh, neck and neck. Oh yo. Kemungkinan besar PN akan potong last lap tu. Macam tadi ada yang komen PN akan potong last lap. PN akan potong. Tambah lagi 6 kursi lagi PN. CEO of Bacut tolak point. Betul kan saya cakap? Betul. Mantap CEO of Bacut. Ya tu. Bacut cakap betul tu. Masalah aku, kau daripada awal tadi komen bukan-bukan. Aku tak tahu kau serius ke kau main-main. Ada blackout. Nanti PN juga. Okay, Gadinya boleh hantar banyak-banyak ke Karamunai. Jangan macam tu bro. Fauzizi jangan macam tu. Ada terbaca orang putih ni, dia ada cakap dia terkejut dekat airport dekat KLIA 2 tu. Kedai-kedai macam 7-Eleven, ada Jaya Grocer dekat KLIA 2 tu, ada Mind News semua kan, KK Mart lama semua. Habis ke Gadinya kena borong. So memanglah Gadinya kat Malaysia ni, Gadinya dekat Semenanjung ni mendapat sambutan ni lah. Masa tu aku ada juga yang kawan-kawan study kat sana tu, memang dia kata memang satu luggage je memang untuk Gadinya je, dia kata bawa Gadinya ke sana. Pas Terengganu menang Mesir, boleh tak transfer 20 kerusi ke PS? Dah lah, jangan hina PAS. Kau tahu tak, aku ini serius kemenangan dia orang dekat Karamunai tu satu kemenangan yang besar tau. Dan pada pendapat aku, dia orang dah berpuas hati dah satu kursi tu. Because dia orang daripada kosong dah menang satu, kenaikannya 100%. DAP hilang dari radar ke? Dah lah jodoh. Kita orang cerita DAP dah beda. Efek awal tadi kita dah cakap, ini mungkin adalah pengakhiran ataupun pengakhiran DAP dekat Sabah. Dekat Sabah. Penolakan ni tak tahulah mungkin, tapi mereka ada 2 lagi kursi parlimen, iaitu Kota Kinabalu dengan Sandakan. Dan kita pun tahu DAP adalah parti bandar lah, yang mana ramai kaum Cina kan. Kan? Jangan nak gelak-gelak sangat. Suka bawa duka. Nak gelak tak boleh. Kan aku bukan kita yang buat lawa. Orang ni komen. Kita gelak je. Kalau tak suka kita orang gelak je masuk sini. Duduk je kat luar tak apa. Ini nama dia macam Sufi Kawari tu, tapi dia Sufi Sukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kambing nak sembelih bang? Pasal menang. Ada nazar-nazar ke? Ada kalau PAS menang kursi kan? Mana tahu. Tak, benda baik kan? Tak apalah. Kalau kita nak sembelih kambing, kita sedekahkan pada mereka yang tidak mampu. Kan? DAP Week in KK, Puppet for Semenanjung.
apa Big Papi, saya ada macam hipotesis lah pasal DAP ni. Sebab ada yang cakap DAP terkesan kerana Albert T lah, pendedahan Albert T. Tapi kalau ikut pendedahan Albert T, sepatutnya JRS yang kena teruk, kan? Itulah pasal. Kenapa DAP yang kena teruk? Kan? Itu sampai sekarang aku pun confused tau. Kenapa ada penolakan pengundi Cina ke atas DAP itu sendiri. Aku rasa kalau siapa-siapa yang di KK atau di Sanakan mungkin boleh bagi sedikit feedback lah. Apa sebenarnya yang berlaku di sana lah. Non tak nangis ke? Apa nak nangis? Apa ni, kita tengah gelak-gelak tadi ni. Okay, so so far, okay, tadi JRS 29 turun jadi 28. Ini yang